Ambil speaker ni sebab dia murah dan cantik. Warna hijau dia bukan main garang lagi, sebatu boleh nampak. Dia ni kata built-in bateri 500 mAh. Nak charge dia pun senang, Type C cocok dekat sini. Wah, agak-agak lah kalau baru balik makan kedai Tom Yum tengok warna macam ni pun nak sakit perut kan. Kita tekan je button setting lama-lama, lampu tu akan mati dengan sendiri. Aku beli dia ni sebab aku nak design dia. Bila ada satu benda warna hijau, kita letakkan, jadilah ada hiasan. Design tu dah mula pop. Bentuk dia ni pun kira unik juga, bentuk segitiga kan. Kalau tak biasanya speaker petak macam tu. Nama pun speaker, kalau tak test bunyi macam mana? Sekarang kita connectkan dia dulu. Bunyi dia bagi aku tidaklah terlalu cemerlang kalau dibandingkan dengan speaker lain. Tapi sebab harga dia murah, bentuk dia cantik dan bunyi dia kira okey. Bentuk kau dah cantik tapi sayang, kita tak tahu berapa lama kau boleh bertahan. Pendapat korang macam mana? Letakkan di ruangan komen.